الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Kaifa halukum? Ana bi khair, alhamdulillah. Ana bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, nahnu jami'an bi khair. Alhamdulillah, kita semua sihat. Kita diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita gunakan kesihatan itu untuk perkara-perkara kebaikan seperti pengajian ini. Baik, hari ini kita sambung episod 8 daripada 20 surah Maryam ayat 7 bahagian yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Terjemahannya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Baik, sedikit penjelasan. Di awal surah, di awal ayat yang ke-7 disebutkan bahawa malaikat memberikan kabar gembira, menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria bahawa doanya dimakbulkan. Doanya yang memohon satu orang anak telah dimakbulkan. Maknanya Nabi Zakaria akan mendapat seorang anak. Dan anak itu belum pernah ada nama. Namanya Nabi Yahya. Belum pernah ada lagi orang yang nama Yahya sebelum daripada itu. Dan adalah hal-hal tertentu yang hanya ada, yang Nabi Yahya merupakan orang yang pertama. Adalah beberapa sifat yang ada pada Nabi Yahya yang belum pernah ada pada orang yang lain. Baik, dalam tafsir disebutkan kesolehannya dan kewarakannya. Warak dan solehnya dia belum pernah ada orang yang setaraf dengan dia. Baik, kalau Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang belum pernah ada orang yang ada kerajaan seperti Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang tak pernah ada orang dapat penyakit seperti itu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ujiannya berat juga, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak lelaki Nabi semua meninggal semasa Nabi hidup. Semasa Nabi hidup, anak lelaki Nabi semua meninggal. Sedangkan orang lain pada zaman tersebut tidak ada yang diuji dengan begitu. Maka mereka orang Arab menuduh Nabi terputus keturunan. Maka Allah pun balas dalam Al-Quran, Inna syani'aka huwal abtar. Musuh-musuh kamulah yang terputus. Kita tidak pernah dengar nama Abu Lahab dipuji-puji sekarang ni, atau didoakan kepada Abu Lahab ataupun Abu Jahal. Musuh-musuh Nabi lah yang terputus, sedangkan Nabi disebut-sebut namanya, dimuliakan sehingga hari kiamat. Baik, jadi masing-masing Nabi adalah lebihnya berbanding dengan orang-orang yang lain.
Yang Nabi Yahya ini specialnya dia ialah nama dia itu belum pernah ada orang yang nama sepertinya. Kemudian dari sudut kesolehan dan kewarakannya pun belum pernah ada orang yang setaraf dengannya. Tapi Nabi Yahya ni dalam kisah Israiliyat disebutkan bahawa dia meninggal dalam keadaan kepalanya kena penggal. Baik. Kalau Nabi Zakaria pula mengikut kisah Israiliyat, dia digergaji. Dia digergaji hidup. Baik, dalam Quran tak sebut detail. Dalam Quran sebut orang Yahudi ni membunuh para nabi mereka. Orang Yahudi ni, Bani Israel ni, mereka membunuh nabi mereka. Disebut secara umum saja. Yang detail ni, ini dalam kisah Israel. Baik, maknanya nabi dah sudah cukup baik, tetapi mereka kaum ni tetap menolak nabi yang diutuskan kepada mereka. Dulu Nabi SAW, Nabi Muhammad pun dah cukup baik, tetapi ketika nak berhijrah, orang Arab mereka sepakat satu Mekah tu nak membunuh Nabi SAW. Baik, maknanya manusia ni kalau dah cukup baik pun, kalau bertemu dengan orang yang tak betul, maka kebaikannya tidak dihargai. Tetapi manusia dia tetap kena buat baik, kerana baiknya itu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dari apa yang disebutkan tadi. Mari tengok word by word perkataan yang ada. Yang pertama ialah lam. Baik, lam ni makna dia tidak ataupun belum, ataupun tidak pernah. Saya ulang tuan-tuan, lam maknanya tidak atau belum atau tidak pernah. Dia ni adalah haraf nafi. Fungsinya untuk menafikan. Baik, selepas lam, perkataan seterusnya naj'al. Terjemahannya kami jadikan. Baik, ini adalah fi'il mudhari'. Baik, fi'il mudhari' ni dia adalah gabungan ganti nama diri dengan perbuatan ni. Dalam bahasa Arab, kalau ganti nama diri dengan perbuatan, dua benda tu dia akan gabung jadi satu. Yang satu tu kita panggil dia fi'il mudhari'. Baik, ganti nama diri kami di sini dianggap tersembunyi dan ada tanda. Baik, nak tanya tuan-tuan, apa tanda kami di situ? Tandanya huruf nun dekat depan. Kita baca doa kunut kalau ramai. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. Kalau baca doa kunut ramai. Kalau seorang astaghfiruka. Bila ramai kita tukar nastaghfiruka. Baik, seterusnya hujung fi'il mudhari' ni asalnya baris depan ni. Kita baca wa nastaghfiru wa natubu. Hujungnya sepatutnya baris depan. Tetapi di sini mati. Mati ni sebab lam tadi. Lam jazam. Lam jazam. Lam mati. Lam ni dia dipanggil haruf baris mati. Maknanya dia ada satu lagi nama. Baik, nama dia yang pertama haruf nafi. Yang kedua dia haruf baris mati. Dalam bahasa Arab jazam. Jazam tu mati. Dia punya fungsi mematikan, membaris matikan fi'il mudhari' selepasnya. Kalau lam tu tak ada kat sini, kena baca baris depan ni. Naj'alu. Baik, seterusnya. Baik, hari ni kita nak cerita tentang fi'il mudhari', fi'il madhi yang asas dengan masdar. Baik, fi'il madhi ialah perbuatan yang telah berlaku. Dekat terjemahan automatik ada telah. Baik, fi'il mudhari' perbuatan yang sedang berlaku. Kalau sedang, kita tak tulislah sedang, ataupun dia akan berlaku. Baik, kalau masdar tu perbuatan semata-mata tanpa ada masa berlaku, tanpa ada pelaku dia.
Dia tidak ada masa, tidak ada dan tidak ada pelaku, tidak ada ganti nama diri yang tersembunyi. Baik. Mari tengok di sini, kat sini saya tulis asas ni maksudnya fi'il madi 3 huruf. Baik, fi'il madi 3 huruf yang paling asas biasanya 3 huruf dari atas. Ikut pattern fa'ala. Baik, contohnya syakaro. Baik, syakaro kita selalu dengar syukur. Kita selalu dengar syukur. Kita perlu bersyukur. Syukur, alhamdulillah. Selalu dalam bahasa Melayu kita guna syukur. Baik, syukur tu masdarnya. Kalau fi'il madinya syakaro tidak ada waw Tidak ada waw. Dia ikut pattern fa'ala. Ikut pattern fa'ala ni maksudnya dia sama bilangan huruf, ada 3, dan sama baris, iaitu 3 huruf baris atas. Baik, apabila sesuatu perkataan bila dia ikut saja pattern fa'ala, maka automatik ada dia telah. Dan kita anggap dia dengan telah ni tersembunyi dan kita kenal melalui pattern. Baik, kalau kita nak buang telah, kita nak kata dia bersyukur, maka kena tukar ke fi'il mudhari'. Baik, kalau fi'il 3 huruf tadi tukar ke mudhari', ya hanya baris atas ya baris atas, huruf kedua mati. Tengah ni tak pasti baris apa. Tengah ni tak pasti. Barangkali yashkaru, ataupun barangkali yashkiru, atau barangkali yashkuru. Yang betul salah satu je. Yang betul salah satu. Yang betul tu kita kena cek dekat kamus. Dekat kamus kata yashkuru. Yashkuru. Dia tukar tengah tu kepada baris depan. Baik, sekarang yashkuru maknanya dia bersyukur. Di sini ada dia, tapi di sini tanda dia tak sama dengan tadi. Tadi dia dekat fi'il madi ni tandanya apa tuan-tuan? Ya. Apa tanda dia dekat yang fi'il madi ni? Ya. Atas. Baris atas. Yang ni baris atas di hujung. Hujung baris atas. Saya tak dengar soalan. Okay, di sini dia ni tandanya hujung baris atas. Kalau yang fi'il mudhari'? Ya. Tanda dia huruf ya. Ya. Baik, kalau kita tak nak ganti nama dia ni, kita nak perbuatan semata-mata, kita kena tukar jadi masdar. Baik, masdar untuk fi'il madi yang asas ni, dia ada banyak pattern ni sebenarnya. Dia ada banyak pattern ni. Kat sini saya letakkan pattern yang popular. Baik, ada 3 pattern tu. Yang pertama fa'la, yang kedua fu'ul, yang ketiga fi'al. Baik, dia punya masdar ni dia ada masalah sikit, iaitu kita bukan boleh pilih ni. Dia salah satu je. Salah satu saja, tapi salah satu tu kena cek dekat kamu. Kena cek dekat kamu. Tapi biasanya dia akan ikut salah satu pattern ni. Baik, kalau yang ni syukur ni, agak-agak dia ikut pattern mana satu tuan-tuan? Dia ikut pattern fu'ul ni. Baik, kita tahu dia ikut pattern fu'ul sebab kita tengok huruf tambahan. Huruf tambahan dia ialah waw ni. Kalau pattern fi'alah ni, dia punya huruf tambahan alif dengan ta. Alif dengan ta. Kalau yang ni contohnya perkataan ibadah. Ibadah, tilawah, ziarah, khianah. Khianah, tapi kita Melayu sebut khianat kan. Baik. Kalau yang ni huruf pertama dia baris bawah. Yang ni huruf pertama baris depan. Kalau yang ni huruf pertama baris atas. Yang ni dia nak sama macam fi'il madi, tetapi tengah dia mati. Baik, mari tengok contoh yang lain. Kita jumpa perkataan nasoro. Baik, nasoro adalah fi'il madi. Dalam fi'il madi dia kena ada ganti nama diri tersembunyi, campur dengan telah, campur dengan perbuatan. Baik, kalau kita tak nak telah, kita nak ganti nama diri dengan perbuatan, kena tukar jadi fi'il mudhari'. Baik, tadi contoh tadi nasoro, dia telah tolong. Kalau dia tolong ni, dia akan jadi sama ada yansiru atau yansoru atau yansuru. Yang betul salah satu je. Yang betulnya ialah yang ada dekat kamus, iaitu
Yansuru. Baik, kalau kita nak perbuatan semata-mata, kita nak dapat perkataan tolong ataupun pertolongan. Perkataan tolong ataupun pertolongan, maka kita kena tukar jadi masdar. Dia punya masdar tadi 3 pattern tadi, sama ada fa'la, atau yang kedua fu'ul, atau yang ketiga fi'al. Yang ni dia ikut pattern mana tuan-tuan? Fa'la ke, fu'ul ke, fi'al? Yang ni dia ikut pattern fa'la, yang mana di sini tidak ada tambah apa-apa huruf, dia matikan tengah saja. Dia matikan tengah. Baik, kat sini nasra dia masdar, maka terjemahannya perbuatan semata-mata. Yang ni fi'il mudhari', maka ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, nak tanya lagi sekali tuan-tuan, apa tanda dia dalam fi'il mudhari' ini? Tandanya ialah huruf ya. Baik, yang dia dekat fi'il madhi ni apa tandanya? Baris atas di hujung. Yang telah ni kita tak boleh tunjuk. Kita cuma boleh kata dia ikut pattern fa'ala, maka memang automatik ada. Ikut pattern fa'ala tu maksudnya sama bilangan huruf, ada 3 dan sama baris. Mana-mana perkataan biasanya dia berasal dari 3 huruf, selari dengan pattern fa'ala. Ustaz, fi'il madhi ni kira past tense lah kan? Fi'il madhi ni past tense. Tapi past tense dia tidak ada ganti nama diri tersembunyi. Betul lah, sebab dia Inggeris. Yang ni ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, seterusnya kita nak tengok ganti nama diri dalam fi'il mudhari'. Baik, fi'il mudhari' dia sebenarnya ada 14 ganti nama diri, tapi kita nak tengok beberapa saja, iaitu dia lelaki, kau perempuan dengan aku. Sebenarnya ada 14, tapi kita nak tengok 4 ni dulu. Baik, yang pertama dia lelaki, contoh di situ yansuru. Ada dia, tandanya huruf ya. Kalau kau lelaki tansuru. Baik, kalau kau perempuan dia panjang sikit, tansurina. Baik, kalau aku ansuru. Baik, mari tengok terjemahan. Baik, yansuru. Boleh tanya satu tak Ustaz? Saya selalu confuse kan, untuk aku ni kan, fi'il mudhari' dia alif tu hamzah lah di depan kan. Tapi ada perkataan-perkataan lagi yang tak ada hamzah. Maknanya situ bukan ganti nama aku lah, dia perkataan asal Adakah begitu? Kalau fi'il mudhari' mesti ada hamzah, baru ada aku tu. Kalau ada alif saja? Kalau ada alif saja, itu namanya hamzah wasol. Yelah, maknanya dia bukan ganti nama diri lah. Kalau hamzah wasol bukan ganti nama diri. Okey, terima kasih. Baik, kalau ada hamzah wasol, confirm bukan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia mesti ada dekat depan tu hamzah atau ya atau ta, satu lagi nun tadi. Nun. Alah itu. Baik, mari kita terjemahkan. Baik, yang pertama tadi yang suruh dia tolong. Kalau tan suruh apa makna tuan-tuan? Kau tolong. Kalau tan surina? Kau perempuan tolong. Kau perempuan tolong. An suruh? Aku tolong. Baik, kat sini semua Dia perempuan. Baik, kalau dia perempuan sama dengan kau lelaki. Dia punya tanda dia perempuan sama dengan kau lelaki, iaitu huruf ta. Fi'il mudhari' ni dia banyak tanda yang berkongsi. Berkongsi itu maksudnya sama. Kau lelaki ni dia sama dengan dia perempuan, tandanya iaitu huruf ta. Baik, kalau dia lelaki huruf ya. Kalau kau perempuan ta dengan ya nun. Mesti ada ya nun.
Baik, yang nun ni dia akan jadi confuse sikit. Kalau dekat isim, yang nun ni tanda jamak. Contohnya muslim kalau ramai, jamak muslimin. Ada yang nun kat ujung. Kafir kalau ramai, Firun. kafirun. Atau kalau letak yang nun, kafirin. Musyrik kalau ramai, musyrikin. Jadi dia confuse sikit dengan tanda jamak. Nak bezakan dia, tengok di depan. Kalau kau perempuan, dia mesti ada ta. Dekat depan dia mesti ada huruf ta. Jadi untuk kau perempuan ni tandanya ta dengan ya. Baik, semua ganti nama diri dalam fi'il mudhari' ni, kita anggap dia sebagai ganti nama diri tersembunyi. Yang huruf-huruf ni semua tanda saja. Huruf-huruf ni semua adalah sekadar dia punya tanda saja. Baik, mari tengok contoh ayat. Baik, saya nak kata dilarang masuk. Baik, dilarang masuk. Masuk di sini saya tak boleh guna fi'il mudhari'. Saya tak boleh guna fi'il madhi. Sebab perbuatan masuk di sini tidak ada ganti nama diri tersembunyi. Kat sini saya kena gunakan masdar. Baik, mari tengok terjemahan. Mamnu'ud duhul. Mamnu'ud duhul. Baik, kat sini duhul maknanya masuk, dia adalah masdar. Masdar adalah perbuatan tanpa ganti nama diri tersembunyi dan tanpa masa. Baik, kat sini dalam bahasa Arab, masdar ni dia dikira sebagai nama bagi perbuatan. Jadi dia isim. Maka sebab itu dia boleh ada alif lam. Sebab tu dia boleh ada alif lam. Macam perkataan solat. Solat dalam bahasa Melayu perbuatan. Dalam bahasa Arab, solat tu masdar. Masdar ni dia, kita boleh anggap dia nama bagi perbuatan. Maka sebab itu, oleh kerana dia nama, kata nama, isim, jadi dia boleh ada alif lam. Kita dengar azan subuh pagi tadi, muazzin baca as-salah kan. Depan tu ada as, ada alif lam. Jadi dalam bahasa Arab, masdar adalah nama bagi perbuatan, dia isim. Maka boleh ada alif lam. Baik, kenapa ada alif lam? Kenapa letak alif lam ni? Baik, isim kalau ada alif lam tu dia jadi khusus. Dia jadi khusus. Baik, kalau dia umum, tidak ada alif lam. Kita kena letak dekat ujung dia tanwin. Baik, di sini kalau baca sampai ujung, kena baca baris bawah. Mamnu'ud dukhuli. Sebab kat sini dia masuk ni mengkhususkan perkataan dilarang. Kalau saya sebut dilarang, orang akan tertanya-tanya, dilarang apa? Dilarang apa? Saya pun cakap dilarang masuk. Masuk di sini mengkhususkan perkataan dilarang, jadi dia kena baris bawah. Dalam bahasa Arab, apa-apa kata nama yang mengkhususkan sebelumnya, dia mesti berbaris bawah. Baik, seterusnya, dia telah masuk awal pagi. Baik, kat sini perbuatan masuk sama dengan atas, tapi ada dia telah. Baik, kalau ada dia telah, kita kena guna fi'il madhi. Baik, untuk fi'il madhi nak bagi ada dia telah. Baik, nak tanya tuan-tuan, nak bagi ada dia dan telah dalam fi'il madhi kena tambah huruf apa tuan-tuan? Bagi atas itu. Perlu tambah huruf ke? Tak ada tambah huruf. Tak payah. Okay, tidak perlu tambah apa-apa. Apa panduan fi'il madhi ni tuan-tuan? Apa dia punya panduan dia nak bentuk fi'il madhi? Kalau bahasa Inggeris tambah ed kan? Fi'il madhi mesti ada telah. Okay, kalau fi'il madhi ni dia ikut pattern fa'ala. Okay, fi'il madhi dia punya panduan dia ikut pattern fa'ala.
Fa'ala. Pattern fa'ala tu dia menjadi panduan. Kita nak bentuk fi'il madi ikut pattern fa'al. Jadi dakhala ikut pattern fa'ala, jadilah dia fi'il madi, maka automatik ada dia telah. Baik, lagi sekali nak tanya tuan-tuan, apa tanda dia di sini? Hujung ni berbaris atas. Baik, kalau isim hujung baris atas tak jadi dia isim kalau hujung baris atas tak jadi dia tu. Kat sini mubakkiran maknanya awal pagi. Dia baris atas ni tapi tidak ada dia. Yang hujung baris atas ada dia tu hanya fi'il madi. Tapi fi'il madi dia bukan hujung sahaja yang baris atas. Depan dan tengah pun baris atas. Baik, kat sini mubakkiran ni sama makna dengan bukratan. Bukratan. Kita baca dalam doa iftitah bukratan wa asila kan. Ini isim. Bukratan sama dengan mubakkiran, maknanya awal pagi. Baik, seterusnya mari tengok contoh ayat lain. Dia telah keluar lewat petang, dalam bahasa Arab kharaja asilan. Baik, di sini perbuatan keluar ni ada telah, maka kita guna fi'il madi. Fi'il madi untuk bagi ada dia telah, kita tak perlu tambah apa-apa huruf. Kita kena guna 3 huruf asal ikut pattern fa'ala tadi. Baik, kalau nak buang telah ikut logik. Kalau nak buang telah kita kena buang huruf ni. Tetapi dalam bahasa Arab dia lain sikit. Nak buang telah kena buat apa tuan-tuan? Tukar ke fi'il mudhari' tu buang huruf ke tambah huruf? Tambah huruf. Okay, kita kena tambah huruf ya. Okay, kenapa huruf ya buat tuan-tuan bukan huruf ta? Sebab dia lelaki. Sebab kat sini dia lelaki. Kalau dia perempuan kita guna huruf ta. Kalau dia lelaki kita guna huruf ya. Baik, kat sini ya ni baris atas. Ya ni baris atas sebab fi'il madi dia 3 huruf. Fi'il madi 3 huruf, kalau tukar ke fi'il mudhari' ya baris atas. Tengah ni tak pasti, kena cek kamus atau ikut kebiasaan. Baik, ikut kebiasaan kita biasa dengar yakhriju ke, yakhraju ke, yakhruju. Kita biasa dengar tengah tu baris depan yakhruju. Jadi kita pun ikut kebiasaan, tak perlu cek kamus sebab dah biasa. Kalau tak biasa dengar memang kena cek dekat kamus. Baik, yakhruju asilan, maksudnya dia keluar lewat petang. Fi'il mudhari' dia boleh jadi akan. Maknanya boleh bertukar jadi akan. Tengok konteks. Jadi makna dia kat sini boleh jadi dia akan keluar lewat petang. Kita tengok konteks ayat. Baik, kat sini asila ni kita selalu baca dalam doa kunut bukratan wa asila. Asila maknanya lewat petang. Baik, kalau petang dalam bahasa Arab masak. Petang dalam bahasa Arab masak. Kalau asila ni maknanya lewat petang. Baik, mari tengok seterusnya. Ayat seterusnya. Dia masak lewat petang dalam bahasa Arab okay, yang ni nak baca yatbihu ke, yatbuhu ke, yatbahu? Yatbuhu. Okay, baris depan. Okay, kita cek kat kamus, tengah dia tu baris atas. Yatbahu. Kadang kita ikut sedap macam betul tapi salah. Kena cek kamus. Dekat kamus kata yatbahu asilan, dia masak lewat petang. Baik, kalau saya nak tukar kami masak lewat petang, natbahu asilan. Baik, kalau kami tandanya ialah huruf nun. Kalau dia tadi huruf ya. Baik, kalau saya nak tukar aku masak lewat petang, macam mana bunyi? Atbahu. Baik, di sini huruf pertama fi'il mudhari' ni baris atas ni sebab
fi'il madi dia tiga huruf. Baik, minggu lepas kita ada cerita tentang fi'il mudhari'. Kita pecahkan kepada 3 huruf, 4 huruf dengan majhul. Baik, yang 3 huruf ni maksudnya fi'il madi dia 3 huruf. Yang 4 huruf ni fi'il madi dia 4 huruf. Yang majhul ni fi'il mudhari' yang ada imbuhan di. Fi'il mudhari' yang ada imbuhan di. Baik, dia punya bezanya ialah pada baris. Baik, kalau fi'il 3 huruf tukar ke mudhari', dia punya ya-nya baris atas. Tengah tak pasti baris apa. Kena cek dekat kamus. Contohnya di sini ia ada khulu. Terjemahannya dia masuk. Baik, tengah tu barangkali baris bawah ia ada khilu. Ataupun barangkali baris atas ia ada khulu. Yang betulnya salah satu baris saja. Baris yang ditulis dalam kamus. Dekat kamus kata yad khulu. Baik, kalau dia memasukkan, ada mekan ni. Kalau ada mekan ni biasanya fi'il madinya 4 huruf. Baik, kalau ada mekan, dia punya tengah tu confirm baris bawah. Confirm baris bawah, ya-nya mesti baris depan. Baik, kalau ya baris depan, dia akan jadi confused dengan majhul ni. Tapi majhul tu tengahnya baris atas. Majhul tu tengahnya baris atas. Kalau ada mekan tadi, tengahnya baris bawah. Baik, yang majhul dekat terjemahan ada imbuhan di. Kalau yang 4 huruf ni biasanya ada me dengan kan. Yang 3 huruf biasanya tak ada me kan. Baik, kenapa saya sebut biasanya? Maksudnya tidak semua. Tidak semua. Ada juga fi'il madi 3 huruf. Tukar fi'il madi tu dia memang ada me dengan kan. Tapi kebiasaannya ikut kebiasaan. Kalau yang 3 huruf fi'il madinya, dia dekat terjemahan biasanya tidak ada me kan. Kalau kita nak tambah me kan, kita tukar baris ya tu baris depan, tengahnya baris bawah. Maknanya untuk penambahan imbuhan dalam fi'il mudhari' kita tidak perlu tambah huruf, kita hanya perlu tukar baris. Baik, mari kembali ke surah Maryam. Perkataan seterusnya lahu. Ada 2 patah perkataan. Yang pertama la maknanya untuk, yang kedua hu maksud dia nya. Baik, mari tengok jenis perkataan ni. Yang pertama la itu haruf jar, manakala hu dhamir muttasil. Orang Melayu panggil ganti nama diri. Baik, lam ni asalnya dia baris bawah. Kita selalu baca surah Al-Fatihah Alhamdulillah. Asalnya lam tu baris bawah. Tapi apabila dia duduk dekat dhamir muttasil, dia akan bertukar jadi baris atas. Baik, seterusnya selepas lahu yang berikutnya min maknanya daripada. Ini adalah haruf jar. Baik, haruf jar ni apa fungsi dia tuan-tuan? Membaris bawahkan isim selepasnya. Membaris bawahkan isim selepas. Kalau kita baca Quran atau kita dengar imam dia baca min syarrul waswasil khannas, min syarrul waswasil khannas. Betul ke salah tuan-tuan? Min syarru. Salah. Yang betulnya Min syarri. Min syarri. Selepas min mesti baris bawah. Baik, mari tengok selepas min. Baik, selepas min kita jumpa perkataan qablu. Baik, kat sini qablu sepatutnya baris bawah. Tapi dia special case ni. Dia special case di sini. Sebab dia isim salaman ke Ustaz? Bukan. Zorof. Kalau zorof biasanya baris atas qabla. Baik, kat sini qablu kita tengok dulu maknanya. Qablu maknanya sebelum. Dia isim zorof. Dalam bahasa Melayu kita panggil ruang masa, isim zorof.
Baik, biasanya isim dhoroh ni dalam ayat dia kena baris atas. Biasanya qobla. Tapi kalau selepas harf jar sepatutnya baris bawah, qobli. Tapi kat sini dia baris dia depan. Baik, kenapa dia daripada baris bawah tu kau baris depan tu? Dia ada sebab dia. Tapi dia tak bincang lah kat sini. Dia ada sebab. Maknanya kat sini bukan salah baris ni. Sini bukan salah baris. Dia ada sebab dia berbaris depan di sini. Saya sebut secara ringkasnya tuan-tuan. Selalu kalau sebut sebelum, dia mesti ada perkataan lain selepasnya untuk menjelaskan perkataan sebelum. Baik, katalah saya kata, saya bagi contoh tuan-tuan. Saya kata kepada tuan-tuan, kita akan cuti sebelum. Kita akan cuti sebelum. Jelas ke tidak jelas ayat tu? Tak jelas. Tak jelas. Orang akan tanya sebelum apa kan? Orang akan tanya sebelum apa? Dia mesti ada perkataan yang menjelaskan perkataan sebelum. Baik, sebelum apa? Sebelum raya, sebelum Ramadan, sebelum cuti sekolah. Selepas sebelum tu dia mesti ada perkataan yang menjelaskannya. Dalam ayat ni tak ada perkataan tu. Dalam ayat ni tidak ada. Jadi nak bagi tahu ada perkataan yang tidak ada, maka diletak baris dia depan. Okay, mari tengok dalam ayat tadi. Okay, kat sini dalam ayat tadi diterjemah sebelumnya. Sebelumnya. Okay, kat sini nya tadi hu kan. Okay, kat sini tak ada pun hu. Kat sini tak ada pun hu. Jadi nak bagi tahu kat sini ada perkataan yang dihilangkan. Ada perkataan yang dihilangkan, tak disebut di situ. Maka dia tukar daripada baris bawah, sebab harf jar tadi, dia tukar jadi baris dia depan. Sebab nak bagi tahu di sini ada perkataan yang tidak disebut. Sepatutnya ada. Sepatutnya adanya sebelumnya, qoblihi. Sepatutnya qoblihi. Tapi dibuang hi. Bila dibuang hi, dia tukar baris qobli tu jadi qobli. Itu kaedah dalam bahasa Arab. Apabila ada perkataan yang mengkhususkan, menjelaskan perkataan sebelumnya, dia dihilangkan. Apabila dia dihilangkan, maka tanda dia ialah diletak baris dia depan. Tapi selalunya dekat perkataan qobla dengan ba'da saja. Qobla maknanya sebelum, ba'da maknanya selepas. Baik, katalah kat sini saya tukar selepasnya. Kalau selepasnya kat sini saya kena baca ba'di, min ba'di ke, min ba'da ke, min ba'du. Okay, kalau saya nak tukar kepada selepas, saya kena guna perkataan ba'da. Tapi saya tak boleh baca ba'da. Saya tak boleh baca ba'di. Saya kena baca ba'du. Kena baca baris depan. Dan kalau saya tukar depannya, kat sini saya kena baca amamu. Dia kena baris depan. Baik, ini tajuk saya belajar waktu degree dulu tuan-tuan. Waktu kita masuk mendalam. Jadi dah belajar mendalam baru diceritakan kenapa di sini dia tidak baris bawah. Baik. Maknanya ini bukan salah type. Ini bukan salah type. Al-Quran tidak akan salah. Al-Quran tidak akan salah. Takut nanti ada orang dia baru belajar bahasa Arab 1 bulan. Lepas tu dia dengar imam baca min qablu. Mungkin dia akan ingat salah. Sebab min harf jar. Patutnya baris bawah. Tapi ini bukan salah. Ini memang ikut kaedah. Baik, perkataan seterusnya samiyan. Baik, samiyan maksudnya nama. Ini adalah kalimat isim. Apa tanda isim di situ tuan-tuan? Tanwin. Dia ada tanwin. Baik.
habis surah Maryam tadi, kita nak buat sedikit latihan tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok senarai perkataan ni. Yang manakah fi'il mudhari'? Na'bud. Baik. Kenapa najibun dengan nabil ni? Nabil dengan najib ni kenapa bukan fi'il mudhari'? Sebab dia isim. Baik, apa tanda isim? Ada tanda. Satu huruf kedua tak bagi mati. Huruf kedua tak mati. Lepas tu tanda utamanya Tanwin. Tanwin. Kalau ada tanwin, confirm bukan fi'il mudhari'. Baik, biasa kita jumpa ada nun dekat depan fi'il mudhari'. Tapi kalau ada nun, hujungnya tanwin, itu isim. Baik, kemudian fi'il mudhari' selepas nun tu biasanya Sukun. Sukun, mati. Biasanya mati. Baik, mari kita terjemahkan apa makna na'budu tu. Kami sembah. Kami sembah. Surah Al-Fatihah kita selalu baca iyyaka na'budu. Hanya kaulah yang kami sembah. Baik, kat sini na'budu makna dia kami sembah. Baik, mari tengok dua lagi tu. Nabil maknanya yang mulia. Kalau bahasa Inggeris mereka kata noble. Kalau bahasa Inggeris noble apa maknanya tuan? Noble. Yang mulia lah. Yang mulia kan? Raja. Bunyi lebih kurang. Kalau bahasa Arab Nabil. Ramai orang nama Nabil. Nabil tu maknanya yang mulia. Kalau perempuannya Nabilah. Nabilah. Baik, kemudian Najib pun makna dia sama tuan-tuan. Najib pun makna dia yang mulia. Dalam bahasa Arab perkataan mulia ni dia ada banyak. Karim pun mulia. Karim mulia, Nabil mulia, Najib pun mulia. Kalau Najib ni perempuan macam mana bunyinya? Najibah. Najibah. Tapi nama Najibah tak berapa ada tuan-tuan. Tak popular. Tak berapa popular. Tapi dia memiliki makna yang bagus. Makna dia mulia. Baik, na'budu tadi apa makna tuan-tuan? Kami sembah. Baik, apa tanda kami di sini tuan-tuan? Ada nun depan. Tanda dia ialah nun. Baik, orang Arab kata isim yang asas. Isim secara asasnya hujung baris depan tanwin. Kalau fi'il mudhari' yang asas hujung baris depan tapi tak ada tanwin. Tak boleh ada tanwin dekat fi'il. Tapi dia baris depan hujung. Isim, kalau isim yang asas hujung baris depan kena ada tanwin. Baik, seterusnya sila bulatkan fi'il mudhari'. Baik. Okay, apa tanda fi'il mudhari' dekat asyhadu? Okey, dia ada hamzah. Yang seterusnya tanda lain selain hamzah? Hujung baris depan. Baik, kalau yang dua lagi ni alif dekat depan ni namanya hamzah wasol. Baik, kalau ada hamzah wasol hujung mati, ini apa tuan-tuan? Ini fi'il amar. Baik, kalau fi'il amar nanti dalam terjemahan automatik ada kau. Baik, mari tengok terjemahan. Baik, apa makna asyhadu tuan-tuan? Saya bersaksi. Saya atau aku bersaksi. Kalau orang Kelantan kawe. Kalau orang Perak teman. Baik, kalau orang Pening cek bersaksi bahawa tiada Tuhan. Baik, kat situ aku. Aku tu tanda dia apa tuan-tuan? Okey, hamzah. Awal. Nama penuh dia Hamzah Kotok. Baik, kalau yang ni Hamzah Wasol. Tadi Hamzah Kotok. Baik, kalau fi'il amar, okey, dua lagi ni fi'il amar automatik ada ganti nama diri kau.
Mari tengok terjemahan. Ijlis, kau duduklah. Kau duduk. Ubud, kau sembah. Baik, katalah tuan-tuan, kau duduklah. Kita cakap kat orang, kau duduklah. Orang tu pun jawab, ya aku duduk. Ya aku duduk. Macam mana nak sebut ya aku duduk? Ajlis. Naam ajlis. Naam ajlis. Kalau baca sampai hujung, ajlis ke, ajlisi ke, ajlisu? Ajlisu. Kalau baca sampai hujung, ajlisu. Baik, seterusnya. Sila bulatkan fi'il mudhari'. Ya'lamu, asirun, yasirun. Ya'lamu. Baik, apa tanda fi'il mudhari' dekat ya'lamu? Ada ya. Baik, yang ni ada ya kan? Kenapa bukan fi'il mudhari'? Hujung dia tanwin. Hujung dia ada tanwin. Baik, kat sini dia ada ya kat tengah. Baik, kalau yang ada ya kat tengah ni, ini pattern dia fa'il. Kalau pattern fa'il ini adalah sifat. Isim sifat. Baik, mari tengok terjemahan. Baik, ya'lamu kita biasa baca dalam ayat kursi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Baik, nak tanya tuan-tuan, apa makna ya'lamu? Dia mengetahui. Dia mengetahui. Baik, ya'lamu dia mengetahui. Dalam ayat kursi selalu kita baca ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu apa yang ada di depan dan di belakang. Baik, seterusnya. Baik, yang asirun dengan yasirun tadi saya kata patternnya fa'il. Ada ya kat tengah. Ada ya. Ini namanya isim sifat. Mari tengok makna. Asirun maknanya susah, manakala yasir maknanya senang. Baik, seterusnya. Sila bulatkan fi'il mudhari'. Yanzilu, yunzilu, nunzalu. Baik, yanzilu. Yunzilu pun sama Tapi dia apa? Kalau nunzalu ni fi'il mudhari' ke bukan? Tak tahu dah. Baik. Kalau fi'il mudhari' depan dia mesti ada 4 huruf. Sama ada hamzah, nun, ya, ta. Kat sini ada nun. Fi'il mudhari' dah. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini 3 adalah fi'il mudhari'. Semua ni fi'il mudhari'. Semua fi'il. Baik, mari tengok terjemahan. Yang pertama, yanzilu. Yanzilu dia turun. Baik, kalau yanzilu dia turun, apa makna yunzilu? Yunzilu dia menurunkan. Dia menurunkan. Baik, tadi kita kata fi'il mudhari' kalau tambah me kan, ya baris depan, tengah baris bawah. Baris bawah. Baik. Ingat banyaknya. Baik, seterusnya nunzalu. Baik, nunzalu kat sini apa dia punya ganti nama diri tuan-tuan? Apa ganti nama diri? Kami. Terjemahan dia di sini kami. Betul tuan-tuan, kami diturunkan. Baik, yang ini di, imbuhan di ni sebab huruf pertama baris depan, tengah baris atas. Ini namanya fi'il majhul. Dia ada imbuhan di. Jadi semua di sini adalah fi'il mudhari'. Baik, ulang tuan-tuan. Kalau yang ni, ini fi'il asas ya. Fi'il mudhari' yang asas, ya nya baris atas. Baik, yang ni ada me kan, ya baris depan, tengah baris bawah. Baik, yang ni imbuhan di ni, huruf pertama baris depan, tengah baris atas. Ini jangan risau tuan-tuan, baris-baris ni kalau selalu disebut-sebut, selalu diulang-ulang, nanti insya-Allah
Bila ulang-ulang lama-lama ingat ni, insya-Allah. Baik, kita tengok seterusnya. Baik, seterusnya sila bulatkan fi'il mudhari'. Nantiku, nadhara, nasara. Baik, kalau sungguhlah ini fi'il mudhari', apa tanda tuan-tuan? Apa tanda fi'il mudhari'? Nun selepasnya mati. Tanda mati. Lepas tu okey, hujungnya bari dia depan. Baik, yang lain-lain ni sekali pandang dah tahu ni bukan fi'il mudhari'. Yang ni apa pattern ni? Ini fi'il madi, pattern dia apa? Fa'ala. Ini pun pattern fa'ala. Okay, kalau pattern fa'ala, nun ni huruf asal. Ini nun huruf asal. Asal perkataan ni memang ada nun. Ini pun asalnya memang ada nun. Yang ni nun tambahan. Sebab kita kira huruf di situ ada 4. Di situ ada 4 huruf. Asal perkataan 3 huruf je. Tapi perkataan ni asalnya ada nun juga. Asalnya natoko. Natoko. Tukar ke mudhari' ditambah nun. Baik, kat situ nantiku, dia punya ganti nama diri apa tuan-tuan? Aku ke, dia ke, kau ke, kami? Kami. Kami. Baik, nantiku tu makna dia kami cakap. Nantiku maknanya kami cakap atau kami sebut. Kami sebut. Baik, yang nazara dia telah perhati. Manakala nasara dia telah tolong. Baik, oleh kerana perkataan ni ikut pattern fa'ala, maka automatik ada dia telah. Ini pun ikut pattern fa'ala, automatik ada dia telah. Baik. Baik, katalah tuan-tuan nasara. Nasara terjemahannya dia telah tolong. Kita nak tukar kepada kami. Kita nak kata kami tolong. Nansoru. Nansiru. Baik, ada cakap nansoru, ada pula yang cakap nansiru. Okay, yang betul kadang-kadang ikut sedap, tapi selalunya ikut kah? Kamu kata nansuru. Nansuru. Shotnya balik depan. Shotnya balik depan. Nansuru. Nansuru. Yang ni kalau tukar kepada kami, kami perhati, nanzuru. Nanzuru. Baik, seterusnya. Baik, cuba tengok di situ tuan-tuan. Baik, soalannya ialah apa terjemahan ini minta maaf, soalan salah ni tuan-tuan. Ini soalan salah. Kita pindah ke soalan lain. Soalan tadi salah. Baik, soalannya ialah bagaimana perkataan rahmat ni kita nak sebut kami rahmati. Perkataan rahmat tu kita nak tukar kepada kami rahmati. Narhamu. Okey, dia ada 3 kebarangkalian narhimu, narhumu atau narhamu. Baik, sekarang semua sepakat narhamu. Baik, betul jawapan tuan-tuan. Kami merahmati narhamu. Kalau dia merahmati, yarhamu. Yarhamu. Kita selalu sebut kalau orang meninggal, orang kenamaan meninggal, kita sebut Allah yarham. Allah yarham. Ataupun kalau orang bersin kita akan cakap dekat dia yarhamkum. Yarham. Kalau yang betulnya yarhamukum. Yang betulnya yarhamukum. Selalu orang sebut yarham kan?
Yang betulnya hujung fi'il mudhari kena baris depan. Jadi kalau orang bersin, sebutan betulnya yang tepatnya yarhamukallah. Yarhamukallah kena baris depan itu. Yarhamukallah. Baik, kalau orang meninggal tadi kita sebut Allah yarham. Allah yarham. Kita mati hujung sebab dia hujung ayat. Kalau orang bersin tadi, dia duduk tengah ayat. Jadi tidak dimatikan. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Baik. Seterusnya. Baik, sedikit penjelasan tuan-tuan. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya, iaitu Nabi Zakaria. Baik, Nabi Zakaria adalah satu orang yang dia dapat anak lambat. Dan itu rahmat Allah. Allah memberikan sesuatu sesuai pada masanya. Allah beri sesuatu sesuai pada masa yang bersesuai dengan hamba. Jadi kalau ada orang dia lambat dapat anak, barangkali dia seperti Nabi Zakaria. Maka dia kena contohi Nabi Zakaria, iaitu doa terus menerus minta kepada Allah. Jangan putus asa dalam berdoa bagi orang-orang yang lambat dapat anak. Baik. Seterusnya Surah Maryam ayat 15. Surah Maryam ayat 15. Soalannya, apa tanda ganti nama diri dia pada kalimat yang merah, yamutu dengan yub'asu? Apa tanda dia dalam yamutu dengan yub'asu? Ya. Okay, tandanya huruf ya. Okay, ya di sini dia. Baik, kat sini yamutu maksudnya dia meninggal. Ya baris atas. Yang ni yub'asu, ya baris depan. Terjemahannya dia dibangkitkan. Soalan seterusnya, kenapa ya yang ini, kenapa dia baris depan? Sebab dia jadi majhul. Sebab dia jadi majhul. Baik, fi'il majhul ialah fi'il yang ada imbuhan di. Dia punya tandanya ya baris depan, tengah pula mesti baris atas. Baik, saya baca terjemahan. Kesejahteraan ke atas dirinya, iaitu Nabi Yahya, pada hari dia dilahirkan dan pada hari dia meninggal dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Maknanya Allah beri jaminan bahawa dia akan sejahtera, selamat masa dia lahir, masa dia meninggal dan dibangkitkan kembali. Maknanya selamat dia punya dalamannya, selamat iaitu berada dalam keadaan keimanan yang sangat mantap. Tadi saya kata Nabi Yahya dia meninggal macam mana tuan-tuan? Dipenggal ya. Dipenggal kepala. Katalah memang benar dipenggal kepala. Maka maksud keselamatan di sini ialah selamat dalamannya. Jiwanya selamat dalam keadaan iman yang mantap. Dulu Sumayyah pun begitu tuan-tuan. Dulu Sumayyah dahsyat juga. Macam mana Sumayyah meninggal tuan-tuan? Sumayyah Bubur dalam air panas ke Ustaz? Bukan, itu Masyitah. Masyitah. Itu Masyitah. Kalau Sumayyah ni dia ditusuk dari kemaluan. Dia ditusuk dari kemaluan. Tetapi dalaman dia, jiwanya dalam keadaan sejahtera. Islamnya adalah pada tahap yang mantap. Allah pelihara dalamannya. Baik. Cobaan beratnya orang zaman dulu ya Ustaz. Zaman dulu diuji dengan kesukaran. Kalau zaman sekarang kita diuji dengan kesenangan untuk beramal. Ya betul. Baik, seterusnya surah Maryam ayat 18. Dekat mana ganti nama diri aku? Aku yang saya merah ni. Kat mana aku ni? Ni ya, ada dua. Okey, a'udzu A'udzu dengan ya.
Baik, ya ni kita panggil dia ganti nama diri melekat. Okay, ya ni ganti nama diri melekat. Dia boleh melekat dekat haraf, boleh melekat dekat isim. Baik, yang hamzah ni dalam fi'il mudhari' saja. Okay, hamzah tu kita anggap dia tanda ganti nama diri aku dalam fi'il mudhari'. Baik, kita selalu sebut a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Baik, bagaimana kalau kami berlindung? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Baik, saya baca terjemahan. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kau seorang yang bertakwa. Baik, ini cerita tentang Maryam nak diberi khabar gembira bahawa dia akan dapat anak. Maka malaikat datang dalam menyerupai manusia yang sempurna, handsome. Maka Maryam pun keluarkan kata-kata ini. Maryam pun keluarkan kata-kata ini. Baik, waktu tu dia tengah fokus ibadah. Baik, kalau perempuan biasa jumpa lelaki handsome tengah semayang kan, barangkali tengah berzikir tu, barangkali dia akan sedapkan suara dia supaya dia nampak hebat. Kalau orang biasa tapi yang Maryam ini dia berkata aku berlindung kepada Allah. Maknanya tidaklah dia di situ tiba-tiba jadi waktu tu dia tengah bersendirian berzikir, tidaklah dia menambah cantikkan zikirnya kerana orang nampak. Kalau orang biasa, contohnya ada orang dia bekerja kan, dia kerja, tengah buat kerja tu bos datang, ataupun orang lain datang, orang lelaki contoh buat kerja kan, tiba ada perempuan cantik datang, maka pasti dia akan tunjuk rajin. Dia akan tunjuk rajin, tunjuk dia hebat ke apa semua. Tetapi Maryam tidaklah begitu. Baik, tidaklah dia menunjuk gedik-gedik ke ketika malaikat datang dalam bentuk lelaki yang sempurna. Tapi dulu tuan-tuan, zaman Nabi Lut dulu, zaman Nabi Lut, malaikat datang dalam keadaan yang handsome. Malaikat datang dalam keadaan handsome, maka kaum Lut itu menunjukkan sesuatu yang menjelekkan. Mereka cuba mengurat malaikat yang datang dalam bentuk handsome tersebut. Orang lelaki mengurat lelaki. Orang lelaki mengurat lelaki. Tak pernah berlaku sebelum tu. Kaum tersebut itu mereka punya masalah. Baik, seterusnya Surah Maryam ayat 20. Cuba kenal pasti tuan-tuan kat mana ganti nama diri aku ni. Kalau yang ni ku ni. Ni di sini ku. Aku juga. Tapi kita tak nak yang ni. Kita tak nak yang ni. Kita nak yang ni. Ya. Aku ni. Aku. Sekejap. Ya. Walam aku. Okay, aku ni. Baik, aku ni aku ke? Aku ni aku ke? Baik, saya ulang soalan. Adakah aku ni aku? Atau ku ke? Atau a? Kebetulan bunyi sama ni. Aku kan. Tetapi aku di sini bukan aku. Saja Setuju tuan-tuan Baik. Kalau saja maknanya ini fi'il madi ke fi'il mudhari'? Okay. Ini adalah fi'il mudhari'. Baik, perkataan tu sebenarnya ada nun mati, akun. Asalnya ada nun mati. Asalnya ada nun mati. Kita selalu baca dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita selalu baca walam yakul, ada nun. Walam yakul lahu kun fayakun. Asalnya ada nun mati tapi dibuang sebab nak meringankan bacaan. Maka dibuang nun. Baik, sekarang ini adalah fi'il mudhari'. Kebetulan bunyi sama macam aku tu.
Tetapi aku di sini ialah huruf hamzah saja. Aku di sini adalah huruf hamzah saja. Baik. Seterusnya. Baik, 2 lagi soalan tuan-tuan kita akan jawab dalam masa yang singkat. Soalan seterusnya, kami pulang lepas ini. Okay, jawapannya A. Baik, orang Arab kata fi'il mudhari' tidak mungkin huruf pertama dia baris bawah. Tidak mungkin huruf pertama fi'il mudhari' itu baris bawah. Jadi salah ni. Nirji'u salah. Dia punya huruf pertama sama ada baris atas atau baris depan saja. Okay, narji'u maknanya kami pulang. Baik, soalan seterusnya, kami pulangkan esok. Kami pulangkan esok. Kami pulangkan esok. Nurja'u. Ada kan? Kan tu maksudnya memulangkan. Memulangkan. Okay, nurji'u. Baik, kalau yang B ni kami dipulangkan. Sebab yang ni majhul sebab huruf tengah dia baris atas. Baik, alhamdulillah habis sudah soalan-soalannya. Semua soalan berjaya dijawab dengan cemerlang. Mudah-mudahan kita dapat ingatlah teori-teori yang dibincangkan hari ini. Sebenarnya kita fokus pada fi'il mudhari'. Mudah-mudahan kita dapatlah ingat ketetapan baris dalam fi'il mudhari' tersebut ini. Sekian saja tuan-tuan. Setakat itu saja kelas bulan Ramadan ni. Minggu depan cuti. Minggu depan raya. Kita mula balik pada minggu ketiga. Minggu ketiga bulan 4, iaitu 17 April. InsyaAllah. Jadi lama cuti ni boleh ulang kaji insyaAllah tuan-tuan. Baik. Selamat Hari Raya Ustaz. Tuan-tuan, selamat Hari Raya. InsyaAllah banyak. Jumpa lagi insyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq. Baik, kita jumpa lagi insya-Allah selepas raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz. Syukran jazilan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.